korang kalau nak datang ke sini, korang boleh apply tourist working visa. Korang boleh pakai berapa lama je. So korang tak perlu yang belajar. Tak semua. Sebab visa dekat Australia ni berlambat-lambat dia punya visa. Visa asylum dia lain tau. Asylum dengan macam Sajad, dia macam ni cakap, macam Sajad dia ambil negara luar daripada negara lain datang sini. Ada setengah orang yang rakyat Malaysia datang sini naik kapal terbang, datang masuk, lepas tu asylum. Itu yang lebih, macam mana cakap itu yang lebih rumit. Faham tak? Itu yang lebih rumit. Itu bila kadang-kadang yang datang tu kena reject, kena hantar balik Malaysia balik. Kadang-kadang cerita yang diorang buat tu dia ada-adakan. So bila dia ada-adakan, kerajaan macam you tak cukup evidence, you tak cukup benda, diorang hantar balik tau. Berapa ramai orang Malaysia kena hantar balik. Bukan sekadar orang Malaysia, orang-orang daripada negara-negara lain pun sama kena hantar balik. Ramai. Tahun ni saja banyak orang Malaysia kena hantar balik. Tahun ni banyak orang Malaysia kena hantar balik, orang India kena hantar balik, Indonesia kena hantar balik, ramai kena hantar balik. Dia punya visa kena reject. Habis tu yang penting Anggur tu guna visa apa saja. I rasa dia datang tourist working visa. Tourist working visa. So diorang kalau turis tu diorang boleh kerja kat dalam setahun saja rasa kot. Setahun. Lepas tu diorang kena apply lagi. Macam tu. Kenapa? So betul. Petik anggur tu terus balik Malaysia. Tak nak anggur. Ya. Dia kalau orang tak nak anggur tu, dia macam ni lah. Orang yang datang sini, dia nak cari-cari duit, buatkan modal untuk berniaga kat Malaysia. Kita jangan pandang orang rendah kalau orang tu petik anggur. Orang yang datang sini petik anggur tu, dia nak cari modal untuk berniaga kat Malaysia. Korang tak boleh nak tolong nak macam korang pandai orang kata apa sebelah mata, downgrade. Orang yang cari duit tu, at least diorang tak minta hutang. Diorang bukan pinjam along. Diorang datang sini cari modal, lepas tu buat balik Malaysia. Sebab duit yang kat sini 3 kali ganda dapat. Faham? So kalau korang judge macam tu, itu korang punya apa tu pemikiran yang kuno tu, jangan dibawa-bawa ke dalam social media. Tak bagus. Orang ni datang sini dia cari modal. Faham tak? Dia bukannya tak nak ke apa ke niat hutang. Dia kata tak apalah yang I pergi Australia dulu, I kerja kebun ke, petik buah ke, I jadilah kuli ke, ni ke Uber ke apa ke, I cari duit, lepas tu I balik Malaysia balik. Ada orang macam tu sebab dia tak nak pinjam duit orang, dia tak nak menyusahkan adik-beradik, dia tak nak ni. Itu semuanya pengorbanan. Kau kalau orang tanya kan, oh tu petik buah tu, petik buah tu kau rasa keji. Kadang-kadang orang selesaikan hutang ke, dia cari duit kat sini. Betul. Ada orang tu selesaikan hutang. Kata, I ni banyak, I kat Malaysia banyak hutang. Kat tu, atas sini I kerja. Diorang sini kerja, 2-3 kerja diorang buat. Kadang-kadang diorang tidur berapa jam je, 5 jam je diorang cari duit. No, orang macam tu I respect. Sebab for me, dia datang sini cari duit betul-betul, lepas tu bawa balik Malaysia, selesaikan masalah dia. Itu yang betul. Itu yang bawa kita respect. Bukannya you nak double standardkan orang. Dia tak meminta, baru lepas beranak dia. Okay, setuju 100%. Betul. Salam Sajad. Apa dia? Sekejap, sejuk pula. Mai cerita kat Melbourne, nanti dia look at of you. Boleh. Ya. Yang kalau you working visa, kata apa, holiday working visa, dia ada estimate dia punya berapa lama you boleh duduk sini. So bila you berapa lama duduk sini, time tu lah dia akan pulun. You tak pulun tu apa, cari duit betul-betul. Lepas tu once visa dia tamat, dia kena balik Malaysia.
Dan nanti next time dia datang sini, dia boleh masuk balik sebab dia ikut kriteria. Maknanya dia ikut syarat. Bila tempoh tu tamat, dia terus balik Malaysia. So kerajaan tak boleh ban dia. Kalau dia nak apply masuk balik, dia boleh dapat. Macam tu. Korang yang I tengok orang-orang Malaysia selalu tukar apa tau. I tu kerja petik buah tu lah. No. Orang petik buah ni adalah orang yang struggle. Dan orang yang datang sini adalah orang nak ubah masa depan. Jangan you judge orang, kata orang tu itulah inilah apa double standard. It's not. Korang yang tak ada berada di sini, korang tak tahu apa cerita yang sebenar apa yang mereka lalui. Jangan macam tu. So laki ni dia kerja working student visa lah. Mak takutlah kalau dia ajak mak kahwin kan. Kalau mak kahwin dengan dia, mak kenalah. Mak kena dia I kan PR kat sini. So kalau I kahwin dengan dia dapatlah PR. So dia tanya saja, kau pakai visa apa? Saja pun cakap, aku visa kerja, working visa. Kau working visa. I tak cakap. I mana-mana lelaki yang I tahu status dia working visa ke working holiday visa ke apa, I akan cakap I adalah working visa. I bukannya permanent resident ke apa ke. I tak nak cakap sebab takut nanti mereka nak kahwin kita. I tak nak kahwin. Dengki kan? Takut.